Di tengah saya ni adalah item 10 dinar yang mana beratnya 42.5 gram. Emas ni emas 999.9 yang mana harga dia hari ni sekitar RM23,000. Jadi macam mana cara untuk dapatkan item 10 dinar di Public Gold? Ada dua cara mudah untuk tuan-puan dapatkan item 10 dinar ini. Yang pertama, tuan-puan boleh terus buat belian secara terus. Sekiranya tuan-puan dah ada bajet sekitar RM23,000, tuan-puan boleh terus buat bayaran terus dan terus dapatkan item 10 dinar ini. Cara yang kedua adalah dengan cara tuan-puan boleh menabung sikit-sikit dalam akaun Emascat Public Gold. Di akaun Emascat Public Gold, tuan-puan boleh menabung sikit-sikit minimum RM100. Dah cukup 42.5 gram, tuan-puan boleh keluarkan 10 dinar sekeping seperti ini. Semua emas yang beratnya lebih 22 gram, tuan-puan perlu buat appointment di apps dan tuan-puan boleh ambil emas di branch yang berdekatan dengan tuan-puan. Jadi bagi tuan-puan yang berminat untuk dapatkan 10 dinar seperti ini ataupun ingin menabung emas sikit-sikit bersama Public Gold, tuan-puan boleh terus rujuk pin video tutorial ataupun tekan link di bio saya untuk daftar akaun emas Public Gold. Saya akan bantu tuan-puan dengan langkah dan cara simpanan emas yang terbaik. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.